Jom teman saya buat longan sagu creamy edisi Ramadan. Mula-mula kita sediakan jeli dadu. Masukkan air dan gula dengan api sederhana. Kacau biar larut. Resepi penuh dekat caption bawah dah. Bila dah larut, masukkan Nutrijel. Masuk 1 paket. Kacau biar larut Nutrijel tu. Dia mendidih sampai dia keluar buih-buih kecil macam dalam video tu dah. Ni dalam video ni. Tutup api. Masukkan fruity acid bagi ekstra rasa buah-buah tu. Masukkan ke semua paket. Masukkan juga pewarna makanan. Kacau biar sebati. Okey, dah siap. Masukkan ke semua jeli tu ke dalam bekas. Sejuk seketika dan masuk dalam peti sejuk beku semalaman. Next, kita sediakan sagu. Masuk sagu dan air secukupnya dan titik pewarna makanan. Kacau biar sebati. Ini tak buka api. Ni baru buka api. Api sederhana dah. Sampai jenis dan tutup api. Next, kita sediakan kuah longan sagu creamy. Masukkan 1 teh susu cair. Masukkan juga 1 kotak santan dalam periuk. Terusnya masukkan air longan. Longan tu kita tapis. Kita masuk ngelah nanti. Masukkan garam, gula secukupnya lah. Ikut cita rasa korang. Masukkan juga daun pandan, ikat daun pandan. Masa ni buka api sederhana dan masukkan nisir sikit. Jangan letak banyak nisir, nanti dia tukar warna pula. Masuk nisir ni nak bagi lagi impact dia rasa creamy. Masak sampai mendidih dan tutup api. Masukkan sagu, caca yang sudah dimasak. Ni saya lupa nak rakam. Masukkan longan juga. Masuk berhabis longan. Alamak, jatuh pula. Masukkan jeli. Sebelum masuk jeli tu potong dadu-dadu. Masuk ke semua jeli tu. Kacau biar sebati. Okey, dan siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.